Adik dah berjaya dapatkan satu temu janji istimewa untuk abang. Sebab adik anggap adik tak ada kenangan bersama dengan arwah ibu dan ayah adik. Itu memang salah adik. Adik tu baik punya orang lah. Apa faham tak? Dululah Konan. Tapi aku nak buat macam mana, Lim? Saya minta maaf. Apa yang berlaku dulu, saya nak kita lupakan. Saya sayangkan awak. Nanti kita dah sampai dah. Salam. Sayang, main mana? Bukan. Dia kata besok je syuting. Sayang, I dah lah 5 take dah hari ni. Hari ni lah syuting, bukan besok. Okey, sorry. Sorry. Kita ni kurang keyakinan diri sebab kita tak campur orang. Kau tengok gambar ni, konsert kat mana ni? Ni ada tarik lagi 27, 23 atau 96. Amber mana? Skodeng ni. Itu memang satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Satu pengalaman yang indah. Cantik tak? Wah, cantiknya, Abah. Konsep saja. Kisah dongeng. Ala-ala putri, ala-ala Frozen macam tu. Kenapa anak-anak aku tak sudi dengan hasil kerja aku ni? Samsu sokong apa? Saya nak awak gembira, awak pilih je lah. Betul? Betul. Sekarang aku sudah ada Syamsul. Dan cucu kedua tak lama lagi. Ini semua pemberian Zarul dan Syamsul. Tapi Sofia tetap akan kata saya yang hasut awak untuk tidak terima dia. Awak tak pernah hasut saya. Apa yang Pia tahu sekarang, dalam diam, kakak goda Abang Iman kan? Dia yang tergila-gilakan kakak. Nasib Sofia lah, dia tak suka kat Sofia. Kau tak ada hak nak ambil tahu. Ini urusan aku dengan Zainul. Aku ada saham dalam syarikat ni. Dan kau jangan lupa, kau tu peguam yang dilantik. Setinggi kayangan, oh kasihku. Semuanya nak tunggu permaisuri ni. Ya ke? Saya rasa macam lambat 5 minit je. 5 minit tu macam 5 tahun tahu tak? Abang, saya kenal abang. Saya tahu siapa suami saya. Saya merancang untuk keluarga kita, masa depan keluarga kita. Awak juga yang senang nanti. Kelas kan habis. Lepak tu. Tak adalah. Ni, Ain tunggu Fauzal. Kau bagi dia masa je. Aku nak bagi tahu dia yang aku menyesal. Asmara mengisahkan kita, mengingatkanku pada